Nasihat ni maknanya pilih-pilih lah. Saya pilih, nampak kata ini sepatut jadi nasihat dengan pengalaman saya, begitulah. Tak mesti kata nasihat ni satu saja. Bagi saya, salah satu daripada pengalaman saya, saya bersama dengan ulama-ulama, sama dengan kitab-kitab ulama. Salah satu pada saya dapat buat kesimpulan. Salah satu saya buat kesimpulan dan saya buat nasihat. Baik pemuda, baik kita hak tua, sama saja. Kaedah agama dia tak ada mengasingkan tua muda. Adakah? Orang muda tak payah tak payah semaya dia, tak payah jemaah, dia semaya kat rumah tak apa, sebab dia muda lagi. Nanti dekat-dekat nak mampu baru pergi ke masjid. Bukan, tak ada. Dia tak, kaedah agama dia tak ada membezakan perkara tu. Sama suruh dia sama. Aqimus solah habis masuk belako. Tak ada. Perkara yang penting dua perkara yang penting. Satunya, kita kena ada sifat ikhlas yang tinggi ataupun ada sifat ikhlas. Itu hak paling penting sekali. Nombor satu. Sebab tu Imam Nawawi buat masuk hadis Riyadhus Salihin dan dia buat hadis Arba'in. Hadis pertama dia masuk innamal a'malu binniyat. Itu sangat-sangat penting. Kekurangan kita, kerusakan kita, yang kita jadi menyeleweng, syaitan boleh menguasai kita, syaitan boleh menghasuti, sentuh detik hati kita. Salah satunya kerana kita tidak ada ikhlas. Bila tak ada ikhlas, dia mudah kontrol kita. Wal'iyadzabillah. Orang yang sesat kebanyakan tidak ada ikhlas. Bila tak ada ikhlas, orang itu mudah nak jalan sesat dia. Kena pitih ke, nak bagi pengkat ke, dipuji oleh orang ke. Bukan ulama hak besar, hak sesat-sesat tu, kerana dipuji oleh manusia pada awalnya. Bila orang puji, dia kah tu. Macam orang main bola lah. Orang main bola kan. Bila ada orang bagi suara dia mah, bagus. Dia tak bagi buah ke orang dah, dia pusing dia. Tu. Dia mari dah, dia jadi dah, dia panggil, dia jadi. Sepatutnya buah ni boleh go dah. Dia bagi ke kawan dia, ya kawan dia boleh masuk go, tapi dah bila dia nak kepada orang ramai do akak suara untuk dia, dia tak bagi. Siapa tak boleh go. Punca apa tu? Punca tak ada ikhlas lah tu. Tak ada ikhlas dalam main bola. Rusak. Kita nak ikhlas dalam agama. Adik-adik muda usaha boleh hak ni dulu. Besar. Sebab kalau tak ada ikhlas, habislah agama. Semaya kita tak ada, puasa kita tak ada, infak sedekah kita tak ada, habis tak ada langsung tak ada. Allah tak bagi pahala, tak kabul, bahkan Allah marka pula, marah pula. Wal'iyadzabillah. Yang kedua, tawadhu', merendahkan diri. Kalau orang tak ada tawadhu', dia ada takabur, membela diri dia besar, dia tinggi, dia alim, dia lebih pada orang lain. Itu menyebab bagi rosak. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Syaitan, iblis, hak tak sujud pada Adam, berpunca dia takabur. Dia sampai sanggup jadi ahli neraka kerana takabur. Itu besar. Bila ada dua ni, insya-Allah peribadi kita terbentuk dengan akhlak yang baik. Marilah sifat-sifat mulia yang lain mudah nak bentuk. Itulah nasihat saya. Selalu saya nasihat, saya suruh membudayakan kita, diri kita, khususnya kita rakyat Malaysia, kita membudayakan dengan 5 sifat. Saya pilih di dalam sifat-sifat yang banyak. Dalam 300 akhlak lebih Imam Nawawi himpun di dalam Riyadhus Salihin.
Imam Nawawi buat dia Riyadhus Shalihin, kitab akhlak, kitab tasawuf, kitab akhlak. Dia mendata 300 tajuk lebih, tajuk akhlak. Kita orang nak sempurna iman kena berakhlak dengan 300 akhlak lebih. Pak kita hari ni ada berapa ratus? Bolehkah 100? Saya fikir sekaligus, kenapa kita banyak upak mengupak? Cuba fikir. Sebab apa kita, dunia kita, masyarakat kita banyak upak mengupak. Dulu hari bila kita beripung, pakai upak mengupak lah. Sebab apa? Tahu tak? Saya sekaligus saya senyum, duk sore senyum. Oh, begini sebab tu banyak upak mengupak. Sebab apa? Sebab nak sebut hak baik tak ada. Bila sebut hak baik boleh sebut 10 detik saja. Abdullah tu dia rajin pergi jemaah. Lepas tu dia rajin infak. Boleh sebut dua tu ya, baik dia. Selepas ada tu kena tambah lakin. Tetapi jemaah pun mari dah lah. Dia pergi jemaah pun teka-teka ada nasi lemak masjid ya. Ada dah lah. Hak tak baik banyak nak cakap apa hak baik tak ada, kena sebut hak tak baik dah lah. Allah tu tak jadi, mamak tu teruk benar. Kalau cik lijah tu berat-berat gitu dah lah. Sebab apa? Sifat tak baik tu banyak, kena sebut hak tu lah kita. Sebab tu kita duk mengupak tu. Cuba sifat hak baik tu banyak, tak sempat lah nak sebut sifat hak buruk tu tak ada. Sebab tu nak menghilangkan sifat mengupak ni, kita baiki, kita membudayakan diri kita dengan akhlak yang baik, baru habis sifat mengupak. Orang nak ambil salah tak ada dalam kitanya. Ni kalau nak ambil salah, boleh ambil salah. Itulah. Sebab tu cuba kita membudayakan kita supaya nak menghipungkan ratus-ratus daripada akhlak tu, kita ambil 5. Saya suruh ambil 5. Saya didik pelajar saya pun supaya dapat 5 ni. Paling kurang dapat 5. Ajar kanak-kanak dalam tadika pun saya suruh cikgu-cikgu tadika masuk di dalam tadika 5 sifat ni. Bolehlah akhlak orang kita menjadi budaya orang kita. Satunya ikhlas, yang keduanya sidik, benar, jangan cakap bohong. Yang ketiga amanah, jangan khianat. Jangan khianat sama sekali. Hak ni besar. Sistem hari ni sistem khianat ke? Masjid buat projek khianat. Masjid pun betul dah tak tahulah. Sebab tu saya kata ini besar. Sepatutnya beli tecu ni tiga ketul je, tapi buat projek kata beli 5 ketul, 5 toko. Sepatutnya hak ni untuk masjid ya, kegunaan masjid. Kita nak balik ambil 3 keping buat balik ke rumah kita. Tidak amanah nama dia. Tak ada amanah. Hak masjid untuk masjid lah. Bawa balik apa rumah? Boleh bawa balik rumah? Tecu hak masjid boleh tak kita bawa balik rumah? Lepas tu AJK masjid bawa balik tak? Dia tak bawa balik 3 keping, dia bawa balik 3 toko ni selalu. Maaf lah kalau AJK sini tak ada. AJK masjid Cik Lijah ni tak ada. Hak adanya hak Cik Lijah ni je. Kena amanah. Yang keempat tawadhu. Yang kelima isab, mengutamakan orang lain. Biar orang lain lebih, biar saudara kita lebih, biar kita duduk di bawah, biar kita rendah pun, pastinya saudara kita, saing kita, kawan kita lebih daripada kita. Itu 5 ni kita buat budaya. Itulah nasihat saya, usaha supaya jadi jati diri kita dengan 5 sifat ni. Bila jumpa dengan seorang ni nama Abdullah, Abdullah, dia orang ikhlas. Abdullah, dia orang benar, tak bohong. Abdullah, Masya Allah, dia amanah sangat-sangat. Amanah sangat-sangat. Abdullah, Allah, dia tawaduk sangat-sangat. Abdullah, Masya Allah, dia utama orang lain. Dia susah pun tak apa. Tu jadi jati diri.
Saya ingat saya bawa muat seorang guru petani. Saya nak potong, nak apa, alternatif jalan sikit. Nak masuk ke stesen minyak. Stesen minyak, kalau ikut depan, U-turn depan panjang jauh sikit. Jauh pun dalam 500 meter gitu ya, pendek sangat ya. Saya nak potong jalan masuk ke stesen minyak. Bila saya nak pulang steering kereta, saya kata, jangan. Pergi kat sana. Saya mari detik, Allah, Masya Allah, saya tak berfikir pun semacam dia fikir. Dia kata, tak boleh. Ni tuan dia tak redha. Tuan dia jalan ni untuk masuk isi minyak saja. Tak boleh kita nak buat potong jalan. Kalau kita nak masuk isi minyak, tak apa. Dia kata boleh. Ni tak kita nak buat potong jalan, jangan, tak boleh. Tuan minyak tak redha kita masuk. Kata Allah, dia berfikir siapa kat situ amanah tinggi dia. Jaga dia. Siapa ke hari ni lekat bagi saya, siapa begitu. Tengok tuan izin, kata izin nak masuk jalan ni. Fikirlah. Bila nak kena masuk, nak jalan pendek, kita pergi jalan jauh lah, biarlah jalan ni tak tuan dia tak tahu izin, kata izin. Jalan milik peribadi. Kita pergi jalan umum. Hak kerajaan ni benar semua dah. Tak apalah hak umum ni, hak boleh lalu siapa-siapa. Itu ya, didikan 5 akhlak. Itulah nasihat saya kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah. Baikilah diri kita dengan ambil akhlak-akhlak yang baik, buailah akhlak-akhlak yang buruk. Di antara akhlak yang baik yang patut kita utama dulu buat pertama kali, kita biar boleh 5 sifat. Dan jangan kita jauh diri dengan Allah, jangan lupa kepada Allah, tu hak penting sekali. Kita kena bersama dengan Allah, kena nak kepada kebenaran. Jangan nak kepada kemasyhuran, nak hak lain. Allah jaga kita, baik kita orang petani, baik kita orang Malaysia, kerana orang-orang dulu pada kita, dia jaga nak bawa kebenaran. Ikhlas dia bawa kebenaran ni, Allah jaga kita. Bila kita tak ada ikhlas nak bawa kebenaran, ini jadi hancurlah kitanya. Kita hancur kerana kita nak tak cari kebenaran, tak nak jaga kebenaran. Di hari ni kita pegang pejabat, hak dipanggil jabat agama. Pejabat agama sendiri tak cari kebenaran, tak nak jaga kebenaran. Itu jadi rusak habis. Benda palsu boleh masuk, wal-iyadzabillah. Begitulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.